Menurut ajaran Muhammad Arsyad Al-Banjari ialah yang sebenar-benar diri itu ialah hayat, yang sebenar-benar hayat itu ialah roh, yang sebenar-benar roh itu ialah nafas, yang sebenar-benar nafas itu ialah rahsia, yang sebenar-benar rahsia itu ialah Nur Muhammad, yang sebenar-benar Nur Muhammad itu ialah tubuh kita. Jadi inilah pegangan kita untuk seterusnya. Nur Muhammad ada yang zahir, ada yang batin. Dibuka jasad nampak hati, dibuka hati ada roh, dibuka roh ada Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Nur Muhammad dirinya Allah, sifatnya Allah, kenyataan Allah. Bila Nur Muhammad masuk ke jasad, lebur jasad Nur Muhammad yang ada. Jasad Nur Muhammad muhaddas, sedang roh Nur Muhammad yang kadim. Jadi zahirnya Nur Muhammad, batin pun Nur Muhammad. Allah berkata, barang siapa yang memesrakan Nur Muhammad sama dengan memesrakan diriku juga. Kalau menurut Datuk Sanggul ialah yang sebenar-benar rohani itu ialah Allah pada hakikatnya. Roh bukan Allah tapi kenyataan Allah. Roh sudah menjadi nyawa sekalian makhluk. Roh ini kalau ke hidung ia bernafas yang berbunyi hu dan Allah. Tarik nafas hu dan keluar nafas Allah. Keluar masuk nafas ini bermaksud zikir. Kalau kita kenal Allah, keluar masuk nafas ini namanya nafsi. Kalau tak kenal dipanggil nafas. Kalau kepada binatang disebut nafsu. Roh Muhammad kalau masuk kepada binatang disebut roh haiwani. Kalau kepada tumbuhan namanya roh nabati. Kalau kepada manusia disebut roh idafi.